Okey, kali ni kita akan review surau dewan lagi. Tahu-tahu dah part 3. Bangunan dah siap, interior pun dah siap. Sebelum ni kita review kat part 1 dengan part 2, kita fokus berkaitan proses buat bangunan ni. Jadi beberapa hal, jom masuk surau. Sebelum kita masuk surau, kita pun buat hiasan sikit dekat tempat masuk surau. Kita pakai jenis besi yang sesuai untuk tahan karat apa semua. Tak tahu ni stainless steel ke mild steel, kita kena confirm balik dalam bab tu. Dan ni design kita pakai CLC. Entrance dia sama untuk perempuan dan lelaki. Dan kebetulan kami tengah duduk ni tangga tempat masuk untuk surau perempuan. Yang belah sana pun design lebih kurang sama juga. Itu tangga surau lelaki. Sama je design dua-dua. Okey, jom masuk. Ini dia surau Dewan Kompleks Silat Cekak Dewan Haji Maidin. Dah siap dah setelah sebulan je kami buat proses interior dan eksterior sekali. Memang luas. Yang saya tengah duduk ni adalah tempat saf ruangan perempuan. Mungkin dia akan bahagi menggunakan penghadang sampai kat tengah-tengah pintu ni kot. Kita akan letak penghadang nanti. Kat belah sana adalah saf lelaki, yang sini adalah saf perempuan. First thing first, lantai yang kami gunakan dalam surau ni, kami pakai lantai jenis vinyl, jenis PVC. Lantai ni memang common gila kita pakai dekat bilik medical. Dekat dewan tamu pun kita pakai jenis lantai sama juga. Jadi kita guna jenis lantai yang sama juga dekat surau ni. Mungkin ramai tak tahu yang Amphia ada perkhidmatan CLC. Jadi kita tunjuklah apa perkhidmatan CLC kita. Ini adalah set Islamic Mihrab yang kami tawarkan. Maknanya set komplit daripada mihrab yang ni, daripada hujung dinding tu sampai ke sana. Termasuklah yang tangga yang kita letak kat stairrailing tu, itu pun CLC juga. Jadi sekarang ni saya nak jelaskan pasal Islamic Mihrab set yang kami gunakan. Okey, bahan-bahan yang kami pakai adalah CLC. Ni jenis Islamic design punya panel lah. Ni memang reka bentuk memang ikut temakan Islamik. Yang ni benda garis-garis ni kita namakan dia flatted panel. Okey. Yang benda coklat ni kita pakai leather panel. Beralih ke tengah ni kita pakai marble panel. Dan ini adalah mihrab CLC juga. Yang tengah ni kita guna arch CLC Islamik. Yang belah sini sama juga, kita guna sama design macam yang belah sana. Jadi repetitif jugalah, dia ada ukuran tertentu. Kita hantar bagi ukuran dekat video dalam ni. Jadi kalian boleh tengoklah view Islamic Mihrab set kami. Surau yang nampak besar ni, anggaran yang boleh masuk untuk buat solat jemaah lebih kurang 100 hingga 120 orang. Jadi memang besarlah untuk saiz surau. Dan macam mana kita boleh siapkan surau ni dalam masa sebulan, kita tengok next video. Saya akan explain semuanya.